Ini surprise lagi untuk Zahira. Kipas. Salah. Betul? Tapi betul daripada Gojodok. Cuba teka. Silikon kipas. Bukan. Tutup mata betul-betul. Itu betul lah ni. Ni special untuk Zahira. Okey. Apa tu? Kipas ke? Adalah. Okey, tutup mata. Buka mata. Dah agak dah kipas ni. Ayam ambil colour apa? Colour? Ayam tak tahu colour apa. Okay, jom buka. Ini Colour semua apa untuk ni? kakak. Semua untuk Zahira. Amani tak ada pun. Itu kita minta colour black kan? Colour white. Entah, ayam tak. White ke? Itu kita minta colour. Ayam tak ingat. Ayah beli je. Tak apalah, kakak wish, ayah dah ni, okey lah. Depan sikit. Depan. Sini. Tutup kipas. Okay, stop. Adik. Tak nak buka. Sini lah adik, kakak dapat hadiah lagi. Adik, kakak dapat hadiah lagi lah. Yo. Nanti awak tak pakai baju Kak punya ni, kak punya. Apa nama brand ni? Gojodok. Apa nama model dia? Turbo fan. Model number? GFS 001. Jom kita buka. Oh, white. Colour white. Yo. Memang nak colour white ke apa? Sebab nanti kan ada silikon case dia. Ni mana book. Dia punya layat. Layat. Sini kotak dia pegang yang bawah. Tengok sini layat. Panjang jugalah. So beli kipas tak payah beli layat. Dapat sekali free dapat kan? sekali. Beli kat mana? Kat Shopee. Brand apa? Gojodok. Tengok ada apa lagi dalam tu? Ada apa? Okay, ni. Dapat 2 lah layat. Sekejap. Tu satu lagi apa? Ni satu lagi ni dulu. Oh. Sabarlah. Uish. Okey lah buka lagi. Uish. Yo, colour putih. Saja je ambil colour putih sebab nanti ada silikon case colour pink. Ada stiker. Kita try buka. Yang ni besar sikit. Afia, cantik kipas kakak. Ni pun boleh 100 juga. Lagi cantik lah kalau Amani tengok ni kita nak. Lagi besar, lagi kuat. Ya. Macam Umi. Yang bagi kuat. Kena kat Afia. Kipas Afia. Macam Umi. Ya. Ni kalau Amani nampak ni kakak, dia nak yang ni. Dia ambil lah yang pink. Dia nak yang ni sebenarnya. Biarlah, siapa suruh. Dapat ada apa? Ada apa lagi dalam tu? Ni yang pegang. Ada apa lagi? Ada lagi layat. Yang pendek. Oh, ni yang pendek. Yang pendek lepas tu ada charger. Okey. Type C. Oh, tengok charger dia. Type C juga. Charger C. Okey. Sekarang ni cuba test kipas. Kipas api tu boleh tak? Mana boleh tu gambar. Sini, berdiri sini. Stop pusing. Ni kurang sikit bunyi dia. Kalau yang Tadi? pink tu dia macam kuat sikit sebab dia kecil. Tengok tudung. Ni. Tengok tudung. Tak nampak sangat ni. Sebab tudung tu hitam. Dalam. Afia, ada bantal lah. Kipas. Bukan tu lah. Tengok. Ada label apa? Ni 1, Buka. 20, Oh. Lagi. 40, 60. Tapi yang ni kan besar. Muat ke 20. dalam beg sekolah? Muat lah, pegang je lah. Kan layat tu. Okay dah. Okey tengok. Oh, cantik lah design dia. Ni dia punya bateri. Pusing di Dia boleh belakang. charge. Cantik Gojodok lagi. Nanti kan ada punya On off silikon mana? dia ni. Sini. Charge kat sini. Kat sini Yang charge. ni apa? Dia punya notice tu lah. Oh. Tengok tu. Kalau tak silikon dia lagi cantik. Satu je dia punya colour white. Nanti semua silikon boleh masuk. Oh. Sebab yang warna pink tu macam dah pudar colour dia ada pakai. Oh, dia memang kena pakai dengan silikon baru cantik. Yes. Baru dia tahan tak So, tak okay, salah. kalau nak beli kat Dia mana? tak salah. Klik kat mana? Shopee. Link kat bawah. Okey tak? Okay, lagi senang lah. Lagi besar angin dia. Okey, lepas ni kita nak karaoke. Boleh tak? Tengok. Ayah punya. Peace.
Syahira lah belikan hadiah untuk ayah pula. Pula dah tak ada duit. Apa pula? Ayah belikan kakak keyboard. Ayah belikan kakak kipas. Ayah belikan kakak mouse. Nanti ayah juga pakai. Ayah belikan kakak pen. Nanti ayah Semua juga. go jodoh. Ha? Ayah yang pakai. Tak ada, ayah pakai tablet Amani je. Nanti Ayah nak keyboardnya kakak pakai belanja balik. ayah. Ayah nak 2 barang. Nanti ayah tengok movie, ayah tengok. Tak ayah ada beli lah. kita punya. Ayah tak pakai pun. Suka tak? Sukalah. Ayah cuba test rambut ayah. Okey. Bagi paling kuat. Okey Macam mana? Angkatkan rambut. Terbang. Terbang. Kuat. Angkatkan rambut. Jauh dah okey ni. Kalau dekat lagi lah. Terbang. Boleh terbang. Nampak ubah. Kalau pergi mana-mana kat pantai macam ni, ke. macam ni. Nampak. Nampak? Kalau pergi pantai ke taklah panas. Nanti kita test esok dengan panas. Tadi ayah dah bagi saya hadiah kan? Okey. Sekarang ayah punya pula. Kakak nak bagi apa? Ada lah tok mata. Tok mata? Barang apa? Ayah mesti suka. Hari-hari je boleh buka. Okey. Tok mata dulu.